Kita hari ini menuju ke Usup nasi kerabu dekat Ulu Pulai. Ulu Pulai ya bang? Ulu Punai. Punai. Ya, Ulu Punai untuk kita ke Usup nasi kerabu. Hari ini kita ada ayah, patutnya kita tak ada ayah. Disebabkan oleh kaki ayah yang injured. Kaki ayah terpeleot. Kaki ayah terpeleot sebab Ailiu. naik dekat apa bang? Naik aircon. Naik aircon. Dia tak nak cakap dia injek kat tempat kerja. Sebabnya apa? Nanti kena buat report lah, apa semua. Dia malas. Dia kalau orang tanya, dia kata dia injek dekat bersihkan aircon kat rumah. Padahal aircon kat rumah tak bersalah pun. Oh yo. Oh, kau tengok tu kat belakang tu siapa tu? Oh. Wow, like father, like son. Nanti Mami nak beli cermata Alif Syukri tu juga. So kejap lagi Mami akan buat video kita dekat Ulu Pulai tu lah, nasi kerabu tu. Sebab nasi kerabu tu kita jumpa dekat TikTok. Lepas tu kita dah banyak kali, bukan banyak kali, Mami yang banyak kali nak pergi. First masa teringin nak pergi tu dia tutup. Baru lepas raya tu dia tutup. Lepas tu yang ni lah kita nak pergi, baru nak pergi. So kita tunggulah kejap lagi. Terasa putih ya kalau kita ambil gambar macam ni. Jangan tak pakai sunscreen ni. Okay, kita dah sampai kat depan Usup nasi kerabu ni. Kita dah kira duit. Sabar sekejap. Dah bang, taruh sini. Ada dah beberapa ringgit saja dan kita akan makan dengan bajet-bajet Kita dah sampai, kita dah order. Kita tunggu yang ni bling-bling. Mami tak dapat nak ambil video kat depan tadi. Sebabnya Mami kecewa kambing dia habis. Padahal tak pernah rasa pun kan. Dia ada air PO yang free flow. Okay, kita punya dah bunyi. Tengok. Menggembira kan. Nasi kerabu tu, ya Allah. Mami tak tahu nasi dah kejap. Mami ambil daging bakar. Ini ayah ambil nasi lemak. Ini extra sambal untuk budak tu. Budak tu ambil kosong. Nanti ayah bagi dah ayam-ayam ke daging-daging sikit. Dia tak nak pun. Dia akan makan nasi kosong. Kan, B? Nak telur? Telur? Sekejap kita makan dulu. Mani. Sekejap nasi kerabu dia memang sedap. Apa air manis? Air manis? Pelan-pelan. Air tu biasa dia buat cecah dengan tu lah bang. Satu. Alang. Daging ni kan? Anak apa? Apa sih enggak usah. Ada amok. Makan. Sedap weh, sedap. Kedai ni memang sedap. Kita rasa dia punya sambal. Dah. Pelan. Mana kedai? Sedap. Ayah masih belum makan lagi sebab dia uruskan anak dia main makan. Kalau Mami dah makan je. Tak payahlah, nanti dia pandai lah, baby. Pedas. Nak lagi tak? Dia takkan dapat makan habis tu nasi lemak. Ayah dah mula gaul guys. Dia banyak section tempat duduk. Sebelah sana ada tempat kedai, kat luar tu ada. Dekat belah sini lagi ada, kat belah dalam lagi ada.
Sedap bang. Sedap. Boleh juga. Tapi banyak pedas. Sedap Bi. Makan dia je. Dia marah kan kertas tu gerak. Oh. Oh. Dia dah asingkan ni dia punya. Cik batik. Dan Mami ada ke suapan yang terakhir. Ayah ada beberapa suapan lagi setelah tambah nasi si Kabil. Kabil dah kekenyangan. Tengok macam Mami, hidung dah berpeluh, pedas. So ini ada kedai dia. Harga dia. Murah baik. Murah tak bang? Murah tak? Tak berapa. 27. Ini berapa nasi? Nasi macam ni RM7 ke RM8 ni. Murah. Batik. So macam mana rasa dia Kabil? Sedap. Oh macam tak sabar je nak lagi. Punya dulu ayah kata. Sabar Mami buatkan. Kita kalau cicir. Okey. Okey, bagi tahu rasa dia dekat kamera. Bagi tahu rasa dia. Rasa apa? Rasa kopi. Rasa kopi. Okay, abang review. Sedap ke tak sedap? Kita review di hadapan Usop ini, okey? Boleh tahan lah. Nasi lemak. Nasi lemak dia boleh tahan lah. Yang tak makan nasi lemak. Tapi yang makan nasi kerabu dia. Main makan nasi kerabu dia memang sedap. Antara yang tersedap lah. Sebab yang pertama sedap tu, masa tu kita beli masa bulan Ramadan dekat Taman Peling punya bazar. Yang tu sedap. Yang akak yang macam bapuk-bapuk sikit tu. Bapuk ke? Nyah lah. Janganlah aku taruh kat belakang plastik kau tu. Lepas tu yang ni sedap. Yang ni sedap. Mungkin hari Jumaat tadi dia ada letak air free flow. Tapi air tu dah habis. Tak order lah abang. Siapa nak menjeng-jeng yang tak payah. Tumpah-tumpah. Baik beli dekat fast bawah je. Okay, kedai dia memang banyak sangat section. Tapi tempat makan dia macam tu lah. Kita kena order kat kaunter. Sekejap Tapi satu benda lah yang paling tak best tempat ni adalah bukan parking bang. Parking okey lagi. Jalan nak masuk. Tak, one thing lecehnya macam kalau nak hari biasa mungkin ya tak ramai. Hujung minggu siap lah. Ya, hujung minggu mungkin lah. Sebab yang ni pagi pun tadi kita on the way tadi pun jam Okay, sekejap korang tengok. Tak ada. Ini jalan nak keluar ni. Jalan nak keluar. Kau tengok. Kat mana nak keluar? Berduyun ni. Berduyun. Sabar jap. Kita jumpa jalan lain yang kita tak lalu dekat jalan yang jam. Jalan yang jam tu. Jalan dia kat sini ni. Kat area sini ni. So kita kena pusing jauh sikit lah. Bukan jauh sikit, jauh banyak lah. Daripada bapak kau memang dia takkan tunggulah jam-jam tu. So lebih baik dia berjalan. Pergi balik memang ada lagi lah. Warung lapar. Bang Lot. Ayo, tak tahu. Bang Lot. Memang dia tulis Bang Lot lah Not. Tak kau. Oh tak kau apa. Kita masuk dekat kawasan kampung Ulu Punai. Punai. Wah, apa yang dekat Ulu Punai? Pulau Umai jadi. Sebab Kabil si Malik sekolah. Kita jalan-jalan lah. Sementara ayah ada. Ayah ada kopi air mentega. Oh kat situ. Kopi air mentega tu. Oh kat sini banyak kedai-kedai yang macam cantik tu. Dia macam estetik orang panggil ni. Buatan sendiri. Estetik tu tetek kau. Ni apa? Sabar jap. Ni belum tahu lagi. Buah. Ni buah kelapa nampaknya tu. Buat apa? Ada apa? Kita tak pernah lalu jalan ni ya bang? Tak. In 300 meters. Ini jalan dulu-dulu punya. Ni jalan lama. Kampung. Bukan jalan dulu. Jalan lama. Jalan dulu lah 80 lebih time masa abang kecil-kecil. Kita kecil-kecil. Iya ke? Macam gini nak pergi balik kampung. Jalan dua hala gini je. Yelah semua mana-mana tempat macam ni bang. Belum ada highway pun. Buat ini.
Laju-laju ke lori ni babinya. Turn left on Jalan Ya, Hassan. selalu accident. Turun bukit seekor kau. Orang terlelap. Abang, kita dah salah jalan lah. In 3.1 Dari mana? kilometers. Macam Tadi mana? dah suruh left tadi abang. Blue Cho. Left ke right? Mana yang tahu ayah pun terlepas. Habis? Kita makin jauh nampaknya. Pusing balik lah. Tak tahulah bang. Tapi ni makin jauh. Ada itu ayah. Bapak kau memang macam tu lah. Abang tak boleh lah. Kita kena cari jalan corner lah. Jauh sangat ni. Air rumah Wan. Kepala otak kau. Jalan macam ni balik rumah Wan. Ayah rumah Wan. Dia rindu Wan dia. Ayah. Tapi Wan tak rindu. Ayah rumah Wan. Betul je. Cakap. Ulu Pulai lah. Bukan Ulu Punai lah. Dia punai lah. Pulai lah, pulai. Pulai. Ulu Pulai. So kita jumpa lagi dekat video akan datang. Bye. Nak kena cari jalan balik ni. Bye.